Secara peribadi dan melalui penilaian saya sebagai bekas pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, Malaysia buat masa ini perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global, termasuk kesan daripada kejatuhan pasaran di Amerika Syarikat yang mencatatkan kerugian sehingga trilion dolar. Dalam hal ini, pada saya meskipun asas ekonomi negara kekal kukuh dengan angka yang meyakinkan, terdapat beberapa perkembangan luar jangka yang perlu diberi perhatian segera, termasuklah isu tarif dan hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat ni. Sebenarnya tuan-tuan, nilai ekspor kita ke Amerika Syarikat sangat tinggi. Ekspor semikonduktor saja mungkin mencecah US 100 bilion dolar, iaitu 65% daripada keseluruhan pengeluaran semikonduktor negara kita. Hubungan perdagangan dan pelaburan dengan Amerika Syarikat masih antara yang tertinggi, tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap tak ada kesan. Mungkin kesan tu tak nampak sekarang, tetapi lambat laun ianya akan memberikan kesan. Ianya akan memberikan impak. Tapi bukan kita saja yang akan berhadapan dengan impak ini. Satu dunia yang kena cukai tambahan ni, tuan-tuan. Jadi pada pandangan saya, kita perlu mengambil kira segala kemungkinan kerana kita tidak mahu sebarang dasar ekonomi yang akhirnya akan mendera rakyat kita, menjejaskan pekerjaan dan kehidupan pekerja-pekerja kita. Saya difahamkan satu pertemuan akan diadakan pada Khamis ini yang akan diselaraskan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, iaitu Yang Berhormat Mulia Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bersama rakan sejawatnya Menteri Perdagangan dari negara-negara ASEAN untuk merangka dan menyelaraskan pendirian bersama Malaysia dengan rakan-rakan ASEAN. Bagi mereka yang belum mengikuti perkembangan ini, saya ingin flashback semula apa yang telah terjadi. Untuk makluman, 2 April 2025 lepas, Trump telah mengumumkan satu siri tarif baru yang secara jelas menyasarkan beberapa negara ASEAN. Sebenarnya benda ni dah ada dalam otak Trump ni, tuan-tuan, 36 tahun yang lalu. Saya ada tengok ucapan dia 36 tahun yang lalu, tuan-tuan. Dia dah cerita dah apa yang dia nak buat ni. Cuma langkah tu secara langsung menaikkan duty import terhadap beberapa rakan dagang utama Washington di rantau Asia Tenggara ni memang ramai orang tak menjangkakan lah. Tetapi sekarang sudah berlaku.